Di pinggir sebuah pekan kecil, terdapat sebuah kampung yang sangat damai bernama Kampung Sri Harmoni. Sesuai dengan namanya, penduduk di kampung ini terdiri daripada pelbagai kaum yang hidup rukun dan damai. Di sinilah tinggalnya 3 orang sahabat karib yang tidak pernah lekang ke mana-mana: Amir, Mei Ling, dan Raj. Amir merupakan seorang kanak-kanak yang sangat menyayangi haiwan. Di rumahnya, dia membela 2 ekor kucing jalanan yang diselamatkannya. Mei Ling pula mempunyai minat terhadap tumbuh-tumbuhan. Dia gemar membantu neneknya menanam sayur-sayuran dan bunga-bunga yang cantik di halaman rumah. Sementara itu, Raj pula adalah seorang jurutera cilik kumpulan mereka. Dia sangat suka mengumpul barang-barang terbuang seperti kotak dan botol plastik kosong untuk dicipta menjadi mainan baharu seperti robot atau kereta kebal. Walaupun mereka bersekolah di sekolah yang berbeza, Amir di sekolah kebangsaan, Mei Ling di sekolah jenis kebangsaan Cina dan Raj di sekolah jenis kebangsaan Tamil, mereka akan sentiasa berkumpul pada setiap waktu petang di sebuah pondok kayu yang terletak berhampiran sebatang sungai di kampung itu. Pondok itu digelar sebagai markas Wiracilik. Pada suatu petang Sabtu yang cerah, ketiga-tiga sahabat itu berbasikal menuju ke Sungai Kenari. Tempat kegemaran mereka untuk memerhatikan ikan-ikan kecil berenang. Namun, apabila mereka tiba di tebing sungai, senyuman mereka pudar. Air Sungai Kenari yang dahulunya jernih, kini bertukar menjadi keruh dan berbau busuk. Apa yang lebih menyedihkan, tebing sungai itu dipenuhi dengan sampah sarap. Terdapat beg plastik yang tersangkut pada akar pokok, botol minuman yang terapung-apung, dan sisa makanan yang dihurung lalat. Tiba-tiba, Amir terdengar satu bunyi yang pelik. Kuak, kuak. Kawan-kawan, dengar tak bunyi itu? Tanya Amir sambil menuding jari ke arah sebatang kayu yang tumbang di tepi sungai. Mereka berlari ke arah kayu tersebut. Alangkah terkejutnya mereka apabila melihat seekor anak itik sedang meronta-ronta. Leher anak itik itu tersangkut pada gegelung plastik pembungkus tin minuman. Anak itik itu kelihatan lemah dan ketakutan. Tanpa membuang masa, Raj memegang badan anak itik itu dengan lembut, manakala Mei Ling menggunakan gunting kecil dari beg sekolahnya untuk memotong gegelung plastik tersebut dengan berhati-hati. Setelah bebas, anak itik itu mengibaskan sayapnya dan berenang pantas ke arah ibunya yang sedang menunggu di seberang sungai. Kesian anak itik itu, kata Mei Ling, matanya berkaca. Kalau kita tak ada tadi, mesti dia akan mati lemas. Amir menggenggam tangannya. Ini tak boleh dibiarkan. Sampah-sampah ini bukan sahaja mengotorkan kampung kita, malah membahayakan nyawa haiwan. Kita mesti buat sesuatu. Petang itu, di dalam markas Wiracilik, mereka mengadakan mesyuarat tergempar. Raj membentangkan sehelai kertas mahjong yang besar di atas lantai pondok. Menggunakan pen penanda berwarna-warni, dia menulis tajuk yang besar, Misi Kelestarian dan Perpaduan. Pertama, kata Raj dengan nada serius ala-ala komander tentera, kita perlu membersihkan kawasan Sungai Kenari. Kedua, kita perlu mengasingkan sampah untuk dikitar semula. Mei Ling mengangkat tangan. Saya ada idea. Kita boleh kumpulkan kotak terpakai dan buat papan tanda amaran. Kita lukis gambar haiwan yang menangis supaya orang ramai tidak buang sampah ke dalam sungai lagi. Betul tu, sokong Amir. Bumi ini satu-satunya rumah kita. Kelestarian alam bermaksud kita menjaga alam sekitar hari ini supaya
generasi pada masa hadapan masih boleh menikmati keindahannya. Kalau sungai kotor, ikan mati, pokok layu, kita juga yang akan susah. Mereka bersetuju. Mereka berjanji untuk memulakan operasi pembersihan pada awal pagi keesokan harinya. Pagi Ahad tiba. Bermodalkan sarung tangan getah tebal, penyepit sampah dan plastik sampah besar berwarna hitam, biru dan jingga, 3 sekawan itu mula bekerja. Sistem kital semula wira cilik, plastik hitam untuk sampah sarap biasa yang tidak boleh dikital semula, plastik biru khas untuk kertas dan kotak, plastik jingga untuk botol plastik dan tin aluminium. Matahari mula meninggi. Peluh membasahi dahi mereka. Bau busuk dari sisa buangan membuatkan mereka terpaksa memakai pelitup muka. Walaupun sudah hampir 2 jam mengutip sampah, kawasan tebing sungai itu masih kelihatan kotor. Sampah terlalu banyak. Seorang pemuda kampung, Abang Husin, kebetulan lalu di situ dengan motosikalnya. Dia memberhentikan motosikal dan ketawa melihat gelagat mereka. "Hai adik-adik, buat penat sahaja kamu bertiga kutip sampah ini. Esok lusa, orang buang balik. Lagipun, sungai ini panjang. Kamu tu budak-budak. Mana larat nak bersihkan semuanya?" kata Abang Husin. Mendengar kata-kata itu, Mei Ling berasa agak putus asa. Mungkin Abang Husin betul. Tangan kita kecil saja. Macam mana nak bersihkan sungai yang besar ini? Keluhnya. Raj memegang bahu Mei Ling. Jangan mengalah, Mei Ling. Walaupun tangan kita kecil, impian kita besar. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Amin mengangguk laju. Ya, kita buktikan bahawa budak sekolah rendah pun boleh jadi wira. Tanpa mereka sedari, perbualan mereka telah didengari oleh Pakcik Samad, ketua kampung yang sedang berjalan di kawasan tersebut. Pakcik Samad berasa sangat tersentuh melihat semangat kental 3 kanak-kanak berlainan kaum itu yang sanggup berpanas demi menjaga alam sekitar. Pakcik Samad terus menukar arah lariannya menuju ke warung kopi Pak Mail yang sentiasa dipenuhi penduduk kampung pada waktu pagi. Sambil tercungap-cungap, beliau menceritakan tentang usaha murni ketiga-tiga wira cilik yang sedang bertungkus lumus di sungai itu dengan suara yang lantang dan membakar semangat semua pelanggan di situ. Tidak sampai setengah jam kemudian, bunyi bising mula kedengaran menghampiri tebing sungai. Amir, Mei Ling dan Raj terkejut apabila melihat puluhan penduduk kampung datang beramai-ramai. Ada Pakcik Chong yang membawa cangkul dan kereta sorong, ada Pakcik Mutu yang membawa jaring panjang untuk mengaut sampah di permukaan air. Abang Husin yang tadinya ketawa kini muncul membawa mesin pemotong rumput dengan wajah yang segan tetapi bersemangat. "Maafkan abang," kata Abang Husin kepada wira cilik itu. "Kamu bertiga telah menyedarkan abang. Kalau kanak-kanak boleh sayangkan kampung ini, takkanlah orang dewasa macam abang nak berpeluk tubuh." Suasana bertukar menjadi sebuah pesta gotong royong yang meriah. Penduduk kampung pelbagai bangsa bekerja sama bagai aur dengan tebing. Sambil bekerja, mereka berbual, bergurau senda dan saling bantu-membantu. Menjelang tengah hari, kaum ibu pula tiba. Ibu Amir membawa sebakul karipak panas. Nenek Mei Ling membawa kuih bakul dan air soya sejuk. Manakala Ibu Raj menghidangkan vadai yang sangat sedap. Mereka duduk di bawah pokok yang rendang, berehat sambil menikmati makanan pelbagai budaya itu bersama-sama. Perpaduan jelas terpancar di wajah setiap orang. Menjelang lewat petang, kawasan Sungai Kenari telah berubah wajah. Tiada lagi bau busuk, tiada lagi plastik yang terapung. Air sungai mula mengalir lancar dan tebingnya bersih.
tanpa sebarang sampah. Di sebatang pokok tergantung cantik papan tanda lukisan mailing yang berbunyi, "Sayangi sungai kita, jangan buang sampah merata-rata." Pak Cik Samad memanggil semua penduduk untuk berkumpul. Beliau memanggil Amir, Mei dan Raj ke hadapan. "Hari ini," ucap Pak Cik Samad dengan suara yang lantang, "kita telah diajar tentang dua perkara yang sangat penting oleh anak-anak kecil ini. Pertama, kelestarian alam. Jika kita musnahkan alam sekitar, kita memusnahkan masa depan kita sendiri. Kedua, perpaduan. Lihatlah sekeliling kita, Melayu, Cina, India. Apabila kita bergabung tenaga dan menolak perbezaan, kita boleh mencapai sesuatu yang luar biasa. Tepukan gemuruh untuk wira cilik kita." Semua penduduk kampung bertepuk tangan dengan gemuruh. Amir, Mei dan Raj tersenyum bangga. Penat lelah mereka berbaloi. Bermula dari hari itu, Kampung Seri Harmoni telah diiktiraf sebagai kampung paling bersih di daerah tersebut. Tiga sahabat itu membuktikan bahawa untuk menjadi seorang wira, seseorang itu tidak memerlukan kuasa hebat atau jubah ajaib. Cukuplah sekadar mempunyai hati yang ikhlas, semangat perpaduan yang utuh dan rasa cinta yang mendalam terhadap alam semula jadi. Dan sesungguhnya, bumi yang hijau dan aman ini adalah warisan terindah untuk generasi akan datang.